Jadi apa pun tak apa, asalkan jangan jadi Tuhan. Pak Zali ni dia dulu basis Mutiara kan? Mutiara sebenarnya saya main bass tahun 92 lah. Dengan Haider, Halim penyanyi, Haider gitaris, saya main bass, drama saudara Bat, lepas tu dengan keyboardist Khairul. Terus 92 tu kami buat album lah, buat satu album. Dan lagu yang top pun lagu Mutiara tu yalah. Lepas tu lagu lain tak berapa nak menjadi. Tapi masa tu masing-masing ada komitmen, semua kerja. Haider kerja Maybank, Halim kerja MBSP, masa tu MPSP. Saya duk kerja di Penempok ni, duk buat ramai di Penempok tu. Lepas tu kami split lah masing-masing, bawa diri masing-masing lepas album tu. Ada masuk muzik, ada hiburan minggu ini kan. Semua masing-masing bawa diri, berpecah lah. Dia macam mana boleh tubuh band Mutiara tu? Saya dulu main kat kat Bagan ni, kat kelab Darling Dandut lah. Masa tu umur saya 19-20 tahun macam tu lah. Masa tu muda. Masa tu kerja kilang gaji baru 200. Habis saya pergi main di Dandut ni gaji 600. Habis tu saya tak mau kerja kilang, saya pergi main je lah, main Dandut. Tapi walaupun jiwa saya bukan Dandut, tapi saya nak cari duit kan, main lah Dandut. Saya main kat Darling. Kumpulan Mutiara ni daripada praktis sebelah Darling tu. Kan dulu MPSP punya tu kan situ kan. Jadi bila kami break sendiri tengok depa main. Masa tu basis depa nama Kamal. Lepas tu masa depa nak buat album tu, Kamal ni sudah pergi join tablik ke apa, dia tak mau main. Habis tu manager kumpulan Mutiara ni nama Tahir, dia lah panggil saya. Dia kata main lah, boleh main bass lah. Saya kata saya bass tak apa nak boleh main. Tapi dah dia ni saya main, saya accept lah. Saya accept the offer. Saya pergi lah main bass. Walaupun saya tak pandai sangat main bass pun. Itu lah cerita dah. Ada semua member. Cumanya saya main Dandut. Di apa? Darling ah? Darling dekat dengan apa? Didi Disco tu. Didi di depan, Darling belah sini. Darling di bawah masa tu. Darling di bawah, Didi di atas. Didi masa tu Lan Giant nak main di Didi. Lan Giant pun famous lah tu. Didi masa tu Cikgu Jabar ke? Jabar arwah dah. Tapi Didi Jabar lah. Saya di Darling ni, saya di bawah ni. Saya main di Darling tu dengan arwah drama Rosli saja Rosli. Dia drama, Hamzah main keyboard, pun meninggal dah. Wahid main bass, Bat main drum dengan menyanyi. Bat Mutiara ni. Pak Zali ni kan mula daripada naik kelab lah. Mula Dandut lah kan. Ni apa hotel mana main hotel? Hotel pernah main dekat masa Mutiara tu, pernah lah main dekat hotel kat Penang Road tu. Night Bird. Oh, Night Bird. Kami main setahun tu kat Night Bird tu. Itu selepas dah buat album lah. Masa yang buat album tu kan, yang kata Mutiara tahun berapa? 92 kan? 92. Kira lepas tu dia masuk juara lagu kan? Dapat nombor berapa tu? Masa tu dia tak ada format nombor berapa mah. Dia format dia lain masa tu. Format dia masuk, lepas tu dia boleh ada minggu penyingkiran. Top 10 yang tu ada atas tu. Kami masuk mula-mula nombor 2 kot. Lepas tu turun nombor 6, lepas tu terpelanting keluar tu kan. Dandut 3 minggu kau ingat. Dulu format dia lain. Dulu format dia seminggu tengok top 10 dia akan kekal. Masa tu 92 tu lah, ni format dah lain lah. Kira masa tu kira Pak Zali kan, tahun 92 masa tu kira artis gila-gila memang macam tu. Kira pergi mana pun semua orang kenal Oh taklah macam tu, kira boleh lah. Taklah sampai orang kenal macam tu. Alah kumpulan Mutiara pun bukan orang kenal sangat pun. Lagu dia pun satu tu yang top pun, tapi okey lah, boleh lah. Lagu tu ciptaan siapa? Ciptaan Rosli Selasih. Lirik pun Rosli Selasih kak. Dia compose album Mutiara tu. Macam mana yang mula boleh pergi KL tu yang buat album tu? Kami manager dulu, Mutiara manager dulu nama Tahir. Saya pun tak jumpa dia lama dah. Dia kerja MPSP Dia kerja MPSP. Band MPSP ni dia lah urus. Dia yang arrange semua. Saya pun masa tu tak berapa tahu kan. Dia panggil saya main bass, saya pergi ikut je lah. Sign kontrak apa semua. Yang kerja majlis Halim seorang? Halim seorang kerja majlis. Yang lain semua kerja luang. Tapi kami main di kelab MPSP tu. Jadi saya perasan dulu kat jalan itulah belakang MPSP tu. Belakang tu. Ada satu tempat tu bila lalu petang-petang tengok daripada Betis. Tandu lah. Dia macam rumah papan dah. Rumah papan. Betul. Tandu lah. Pesuka tempat tu pergi. Dengan drum pun kita teruk barang lah ni MPSP barang bagus dulu barang. Itu barang majlis lah tu semua. Majlis barang. Tapi kami belasah sampai tu lah barang tu pun dulu. Bila album baru rilis, jadi ada show banyak show lah. Saya sampai berhenti kerja lah. Show banyak kan, pergi sampai Melaka, Terengganu, KL ni kan, Singapura kami main hiburan minggu ini. TV program Singapura kan.
Dia terlampau banyak nak. Terus berhenti kerja. Dulu kerja mana? Dulu kerja forwarding. Dekat port lah. Dekat MDCT ni. Port lama. Daripada 92 tu sampai bila yang betul-betul aktif dalam muzik ni? Tak ada, lepas set lah lepas tu. Dalam 2-3 tahun. Bila keluar release album mula-mula best lah. Lepas tu bila dah lama, dah sejuk dah. Dah tak laku lah. Saya pun pergi kerja balik lah lepas tu. Oh, pergi kerja forwarding balik? Pergi kerja forwarding balik. Sibik bos lama pun dia tengok dia ni kerja dulu bagus. So dia ambil kerja balik lah. Dulu umur panjang lah? Panjang lah. Tapi masa buat album buat pendek. Kalau tengok album Mutiara semua kemas-kemas lah. Dressing pun macam Boreal semua. Kalau tengok dia punya kulit album kan. Itu identiti tu siapa atuk lah? Identiti tu kami punya PRO. Pakai macam Boreal kan. Ikut je lah. Jadi ke band Mutiara ni dia bukan kata rock yang heavy kan? Komersial lah. Kami satu company dengan fotograf. Under Sinar Music Production. Fotograf Dama Sutra. Mutiara satu company lah. Label yang sama. Main music ni yang kata bass tu waktu Mutiara saya. Sebelum tu main apa? Main gitar. Oh, asal gitaris lah? Asal gitaris lah. Masa dekat Darling tu saya main gitar. Oh, tapi saya banyak main lagu dandut lah. Walaupun saya umur 18-19 tahun masa tu, tapi saya layan dandut lah sebab nak cari makan. Maksud dia bermula pada gitaris lah? Gitaris lah. Pasal nak buat album ni pasal main bass. Tapi saya tak pandai main bass pun. Lepas pada Mutiara ni main gitar balik lah? Main gitar balik lah ni. Bass tak main dah? Tak main dah. Yang masa dulu kata main dandut kan? Macam lah ni apa cara macam mana? Lah saya main rock kapak ni mah. Rock kapak ha? Pengaruh apa? Pengaruh slow rock lah saya. Gitaris antarabangsa yang suka siapa dia? Oh, yang suka international. International saya suka Billy Sheehan. Billy Sheehan bassist? Bassist. Dia punya apa nama dia? Paul Gilbert. Paul Gilbert? Yeah. Taklah pengaruh dia saya suka dah. Pengaruh saya tak ada kot pengaruh saya. Richie Blackmore? Richie Blackmore boleh lah. Lagu-lagu lama saya suka. Suka main lah Richie Blackmore ni. Mumsteen mah? Mumsteen tak boleh. Saya suka Mumsteen tapi saya tak boleh main macam dia. Sebab dia punya grrrr, saya tak boleh buat. Steve Vai? Steve Vai teknik, suka lah teknik tu. Saya suka main tremolo ni. Satu gitu apa Akira apa? Loudness. Loudness? Loudness ya. Saya kata muka saya nak sama macam dia. Pak Zali ni kan muka serupa Jepun, serupa gitaris Loudness. Betul, saya pegang gitar dia ni. Ni, gitar Killer. Gila Killer. Yang ni original kan, made in Japan kan? In Japan lah. Baik memang ni. Loudness memang pakai ni lah. Loudness? Ni memang rare memang kita ni. Macam lah kan? Apa yang aktiviti yang Pak Zali buat? Dulu saya ada bawa Grab. So start daripada bulan puasa itu saya saja duduk layan, duduk buat live TikTok ni. Lepas tu nampak macam merangsangkan juga sebab saya buat TikTok dulu mula-mula 3-4 orang yang tengok. Tu dapatlah 1 sen, 2 sen kan. Lepas tu bila makin lama dah buat viewer dah bertambah jadi main 40 orang, 50 orang. Sebenarnya okey juga. Lepas tu dapat juga gift kadang-kadang dapat yang besar. Ni seronok ah. Lah ni saya tak buat Grab dah. Saya betul-betul buat TikTok live TikTok Saya nanti buat kadang-kadang tu lepas Zohor sejam, lepas Asar sejam, lepas tu malam pukul 10 macam tu, saya nanti buat lah sampai pukul 11, 12. Itulah aktiviti saya lah ni. Kalau siapa nak follow saya, Tok Lee Rock. Okay, terima kasih banyaklah kepada Pak Zali kan. Ya, di studio kita interview Pak Zali di studio One lah kan. Studio di Bandar Perda. Symposium. Pak Zali seorang bekas bassist kan kumpulan Mutiara yang popular pada tahun 1992 kan. Penampilan tetap muda. Kan, dengan muka yang berseri yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insya-Allah Pak Zali kan. Kita doakan semoga Pak Zali dirahmati Allah insya-Allah. Subhanahu Wa Taala. Amin.